Emas memang tetap emas, tapi persoalannya, adakah semua emas tu betul-betul kita miliki? Kalau sekadar nampak nombor dekat dalam akaun, belum tentu lagi itu adalah emas yang sebenar. Ramai yang suka beli emas digital, yang pertama mungkin sebab kosnya lebih murah, sebab tak ada kos logistik, dan mudah sebab tak perlu risau nak simpan fizikal. Semuanya ada dekat dalam sistem sahaja. Risikonya kalau berlaku apa-apa kepada syarikat pengeluar emas, contohnya Muflis, akaun dibekukan ataupun sistem shutdown, kita mungkin dah tak dapat akses kepada simpanan tersebut. Berbeza kalau kita ada emas fizikal macam ni dekat tangan. Kalau ada di tangan, maknanya kita memang memiliki emas ni. Kalau ekonomi jatuh, hyperinflasi ataupun duit kertas tak laku, emas fizikal ni dia tetap bernilai dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Sebab tu apapun bentuk pelaburan emas, pastikan akhir sekali kita dapat emas fizikal. Bukan sekadar dapat nombor dalam akaun ataupun dapat sijil saja ataupun dapat surat pajak. Dengan Public Gold, kita boleh menabung emas fizikal dengan bajet serendah RM100 melalui akaun emas Gap. Boleh kumpul gram demi gram mengikut bajet dan bila dah cukup, kita boleh terus fizikalkan emas tersebut dalam bentuk gold bar ataupun dinar pada bila-bila masa. Okey, jadi bagi yang nak mulakan simpanan emas fizikal di Public Gold, boleh tinggalkan maklumat, nanti saya akan hubungi tuan puan untuk bantu sebaiknya, insyaAllah.